pasukan Jerman menolak perlawanan persahabatan dengan Indonesia, guys. Ada perkara yang memalukan, ada perkara yang menyedihkan. Kenapa pasukan Jerman menolak perlawanan persahabatan dengan Indonesia, guys? Bukan sahaja Malaysia menolak perlawanan persahabatan, tetapi pasukan yang besar seperti Jerman pun menolak perlawanan persahabatan dengan Indonesia. Mesti korang nak tahu kan kenapa pasukan Jerman menolak untuk perlawanan persahabatan di Indonesia, guys. Apa tunggu lagi? Sebelum aku nak lanjut video ni, aku dah minta korang like, aku dah minta korang komen. Yang paling penting korang subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang, guys. Apa tunggu lagi? Dan check it out. Pasukan Jerman menolak perlawanan persahabatan dengan Indonesia disebabkan supporter, guys. Kenapa? Kemungkinan pasukan Jerman takut sekiranya Indonesia kalah, ada hal-hal buruk akan berlaku terhadap pasukan Jerman, guys. Iaitu kemungkinan besar diserang oleh supporter ataupun netizen di skuad ataupun di Indonesia sekiranya pasukan Indonesia kalah, guys. Itu sebab perkara yang pertama menyebabkan pasukan Jerman menolak perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia, guys. Dan pasukan Malaysia pun menolak perlawanan persahabatan dengan Indonesia. Tetapi berita baik untuk pasukan Malaysia iaitu Indonesia ditolak juga dengan pasukan Jerman, guys. Untuk Malaysia dijemput, guys, bukan menjemput, dijemput oleh Piala KAFA di Timur Barat. Akan berjumpa dengan Iran, akan berjumpa dengan Kyrgyzstan, akan jumpa dengan Turkmenistan dan lain-lain lagi, guys. Tetapi Indonesia bercita-cita tinggi untuk menjemput perlawanan persahabatan dengan Jerman dan sangat-sangat memalukan pasukan itu menolak tawaran tersebut dengan alasan yang memalukan, guys. Wow. Bukan salah Malaysia, bukan salah Jerman, tetapi masalah netizen ataupun supporter Indonesia, guys. Tetapi untuk Indonesia, aku harap masa yang akan datang akan jumpalah pasukan yang kuat untuk menghadapi pemain di skuad Indonesia. Aku dah cakap dekat sini, Indonesia bukan lagi level teratas selepas kita melihat Indonesia dibantai oleh pasukan Jepun. Okay, guys, itu saja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video aku, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh subscribe ke bawah. Dan Assalamualaikum.